Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Maksumah binti Rosman. Saya merupakan pelajar master dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang inventory personality narcissistic. Narsistik adalah salah satu gangguan mental. Narcissistic personality disorder adalah keadaan di mana seseorang itu beranggapan bahawa dirinya lebih penting dari orang lain, mengagumi diri sendiri dan merasa diri mereka yang paling hebat. Inventory personality narsistik telah diperkenalkan oleh Ruskin dan Hall pada 1979. Di dalam inventory ini terdapat 54 item soalan berkembar yang telah dijalankan ke atas orang dewasa yang berkisar tentang soalan narsisistik. Satu soalan merupakan soalan yang bersifat narsisistik dan yang kedua adalah soalan yang tidak bersifat narsisistik. Sejajar dengan perubahan zaman, kini hanya 40 item soalan yang masih diguna pakai. Faktor gangguan narsisistik. Antara faktor gangguan narsisistik adalah yang pertama, faktor genetik, kedua, faktor neurobiologi, ketiga, sifat peribadi seseorang, empat, mengalami trauma atau peristiwa masa silam zaman kanak-kanak, kelima, hubungan sosial dengan keluarga, yang keenam, kritikan melampau pada zaman kanak-kanak. Antara 15 ciri-ciri personaliti narsistik adalah: pertama, rasa diri lebih berkuasa dari orang lain. Kedua, sentiasa ingin disanjung. Ketiga, cakap sentiasa ingin meninggi diri. Keempat, kurang empati dengan orang lain. 5, suka merendahkan orang lain. 6, mengungkit dan sarkastik. 7, sangat pandai play victim. Ke-8, susah bekerjasama dalam kumpulan. Ke-9, eksploitasi orang lain untuk kejayaan diri. Ke-10, melenting apabila dikritik. Ke-11, berlebihan apabila mempertahankan diri. Ke-12, selalu bergaduh dan ada musuh. 13, mudah berkonflik. 14, bimbang dilawan dan ditentang. Ke-15, sukar menunjukkan rasa simpati. Di antara kesan apabila kita dekat dengan orang yang mempunyai gangguan personaliti narsistik adalah: yang pertama, emosi tidak stabil. Kedua, depresi ataupun kemurungan. Ketiga, tekanan perasaan. Kita pergi pada soal selidik personaliti narsistik. Okey, di sini terdapat 40 penyataan berkembar. Anda perlu pilih salah satu yang paling tepat menggambarkan diri anda. Dan anda perlu rekod di dalam borang jawapan yang telah disediakan. Kemudian, cara pengiraan skor adalah tambah nilai 1 bagi jawapan dalam inventory personality narsistik jika ia seperti jawapan di bawah. Jika kita lihat jadual ini, sebagai contoh, soalan 1, 2 dan 3. Jawapannya adalah A. Jika anda menjawab A, maka anda perlu memberi nilai 1 bagi setiap soalan. Baiklah, untuk keputusan hasil soal selidik adalah sekiranya nilai yang anda dapat adalah tinggi, ia bermaksud semakin tinggi sifat narsisistik di dalam diri anda. Mutiara kata untuk renungan. Jika kita tidak suka orang melakukan sesuatu kepada kita, jangan kita lakukan kepada orang dahulu. Terima kasih kerana telah mendengar pembincangan saya tadi. Saya harap ia memberikan manfaat kepada anda semua. Salam sayang dari saya dan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.